Saya ada membuat sedikit carian lah. Bilangan kematian sewaktu tragedi ini lebih daripada 200 orang pun ataupun berapa, Mak Nak? Mungkin Mak Nak boleh cerita dan kongsi keadaan mayat ketika tadi Mak Nak kata Mak Nak nampak sendiri kan dia orang campak macam mana dia orang pergi buang ke sungai. Mungkin adakah keadaan itu sempurna ataupun macam mana keadaan? Kalau kata 100 lebih tu rasa Mak Nak mustahil. Sebab dia melibatkan banyak tempat dalam Kuala Lumpur yang berlaku ni. Maknanya lebih Daripada tu. Dan ada tempat yang dia orang dikebumi pun kita tak tahu di mana di mereka kebumikan. Sebab mayat tu ada yang tak dapat dikenal pasti. Jadi dikebumikan sama ada orang Islam ke, tak Islam ke, semua dah bercampur lah. Tak dikenal pasti lagi dah. Dah terlampau ramai. Macam mana mereka kata 100 lebih? Sebab apa yang berlaku yang depan mata kita tengok sini, berapa ramai yang berlaku? Dah kena. Di luar sana, 5-6 tempat lagi yang lain kena. Dalam pawagam, berapa ramai? Bukan satu pawagam tau. Yang benda macam ni kita tak perlu sorok. Kalau kita ceritain sebenar, anak-anak yang akan datang ni dia akan rasa gerun dan tak berani nak buat benda-benda yang tak sepatutnya.